Tak payah aku fikir-fikirlah. Dulu lain aku berlakon ada skrip. Sekarang tak ada skrip. Kau ingat aku punya ilham tu turun macam tu senang-senang aja ke? Ish, kau ni. Ni, fikirlah cepat. Kau kena pastikan. Jazlan cayak. Cayak. Fatimah, please don't give up. Keep it up. Ingat perjuangan kita, Fatimah. Tapi aku rasa Mami kali ni memang serius lah. Aku rasa mungkin Mami dia tak nak kena kecam dengan Mak Si Jazli tu. Takkan tu pun kau goyang. Bab yang Mami ni, biar aku yang settle. Biasalah yang Mami kan, kena cucuk-cucuk, dia pun melenting. Nanti bila dah sejuk, insyaAllah okeylah. Yang penting kan, kita kena brainwash si Jazli tu. Brainwash? Brainwash. Supaya dia tak berubah fikiran, dan dia nak sehidup semati kerana Allah bersamamu, Fatimah. Allah! Allah! Lepas bila dia dah tergila-gila dekat kau, dia tak sanggup berpisah dengan kau, masa tu, tak siapa boleh halang kau. Okay. Lepas tu? Lepas tu nanti kita fikirlah. Sekarang ni yang penting kau serahkan dekat aku untuk aku cuci otak Jazli. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي النار ودخلنا الجنة يا برو يا عزيز يا رب يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله. Jas, Yumi, Antija datang kat bawah tu. Dia nak jumpa Jas. ada apa? Yelah, Jas jumpalah sekejap. Kesian Antija. Dia menangis tau. Sedih pasal dia dapat tahu yang Jas nak batalkan majlis perkahwinan ni. Sekejap. Jom. Jom. Alhamdulillah. Ja. Jas, Assalamualaikum, Aunty. Waalaikumsalam. Aunty minta maaf ganggu Jas malam-malam ni. Tak apa. Tak apa. Sebenarnya Aunty pun terkejut bila dapat tahu yang Jas cancel. Kenapa boleh jadi macam ni? Jas bergaduh dengan Kasih ke? Saya tak nak perkahwinan ni atas dasar paksaan semata-mata. Paksa?